يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman berselawatlah kamu ke atasnya dengan selawat yang sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Maksudnya barang siapa berselawat ke atasku sekali, saya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada malam yang mulia ini, kita mulakan dengan berselawat insyaAllah. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Rasulullah SAW, dan Allah SWT memberi kelebihan kepada kita atas sebab kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallu ala nuril ladzi araja as-sama ya fawza man ya fawza man salla alayhi wa sallama. Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Izin Allah malam ni Allah izinkan kita untuk sama-sama berada dalam halaqah Al-Quran. Qala Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar akannya. InsyaAllah kita sambung dalam tahsinul Quran ayat yang ke ha? 106. Baik, kita tengok muka surat 17. Tu Arab kata 17. 7 asyara 10. Jadi 7 10. 17 lah. Al-ayah Miyah wa Sitta. Miyah 100. Sitta 6. 106. Min suratul Baqarah, juzuk al-awwal. Juzuk al-awwal, juzuk yang pertama. Kita tengok muka surat 17. Orang Jawa kata 7 balas. Itu orang apa? Orang Minang. Orang Jawa kata Loro. Itu tahu. Baik, kita tengok satu persatu sana. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Cuba kita tengok di sana ada sifat huruf, ada makhraj huruf yang wajib kita sempurnakan bila mana kita membaca Al-Quranul Karim. Kita tak naklah jadi macam qori-qori tu kan. Mereka tu hebat-hebat, belajar semua. Kita ni cara kampung jadilah, boleh baca pun okey lah kan. Bukan nak jadi macam mereka. Mereka tu dah tu pun tak dapat banyak pun kan. Jadi kita nak boleh baca alhamdulillah. Ma ni hukum dia ma asli. Ma asli. Jadi bila mana kita jumpa huruf alif, huruf waw ataupun ya, contohnya ma, mu, mi, ma, mu, mi, itu mat lah tu. Tak ada macam ma, mu, mi. Ma, mu, mi. Keadaannya 2 harakat. Sifat dia nipis. Nansa itu hukum dia ikhfa. Hukum dia ikhfa. Jadi hukum ikhfa baca dengung. Sifat ikhfa baca sama-sama. Tak macam nan, na. Sakh. Kha ni sifat dia panjang. Sakh. Tak macam sakh. Dia panjang. Sakh. Dia keluar kat tengah ni. Kat ni. Ni kat ujung ni. Ada ra, kha, ra, kha, ra. Huruf yang ada titik. Sakh. Min a. Min a ni nun mati tu dengan hamzah. Jadi hukum dia izhar. Bila izhar kena baca jelas. Hukum dia mat badal. Dia tak di mat asli. Dia tak di mat asli. Setiap hamzah sebelum dia ada huruf hamzah, huruf mat ni huruf mat, huruf hamzah itu mat badal. 2 harakat.
min ayatin tin ni hukum dia izhar juga. Sama juga nun mati dengan hamzah. Ini tanwin bertemu hamzah. Yang tadi nun mati dengan hamzah. Yang ini tanwin, baris dua di bawah bertemu hamzah. Au, apa hukum au? Harpulin. Jadi huruf mat, ya, waw tu ataupun ya, dia mati sebelum baris di atas, ya, itu harpulin, dibaca dengan kadar satu setengah harakat. Au nusiha, nun mati dengan sihul hukum dia ikhfa, ukhfa. Sifat ikhfa samar-samar, hukum ikhfa baca dengung. Nun tak baca nun, jangan jelaskan, samakan siha, di pangkal lihi, hukum dia mat asli, dia duduk mat tu. Na'ti bi khairin, baru bibir ni kha panjang tadi sebut dah. Khair tu hukum dia harpulin, ya mati sebelum baris di atas, maka baca kadar 1/2. Bi khairim mi, tanwin baris 2 bertemu dengan mim, hukum dia idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, sifat idgham masuk kan, ma'al ghunnah, ma'a ni berserta ghunnah dengung, masuk berserta dengung. Jadi kita kena baca dengung lah. Rim, tak baca rin, bagi jelas rim. Min ha, nun mati dengan ha, izhar. Mat jaiz, ada rumat, ada wanano, hamzah tu lain kalimah. Mat jaiz. Au, ni buat lagi. Au, 1/2 macam harpulin. Mith sa ni ujung lidah letakkan di antara dua gigi. Liha, tadi macam miss tak mau, miss bagi keluar lidah ni, ujung ni. Jadi kalau tak keluar jadi sin, miss liha, itu majaiz. Majaiz bila kita waqaf, bila kita berhenti, dia kena baca 2 harakat je. Tak boleh baca au misliha, salah tu, 2 aja. Bila kita berhenti majaiz ni baca 2, au misliha, bagi dia kemas. Alam ta, mim mati dengan ta ni hukum dia izhar syafawi, izhar syafawi, tapi dia tak kuat izhar dia, maka jangan kita putuskan suara, kemam huruf juga. Alam ta'lam, ta ujung lidah belakang di bawah, ta ain sifat dia malam-malam, ta kana'budu, ta dia macam ngaling-aling sikit, dia macam ta'lamu, ta'lam, tu pun izhar syafawi juga. Anna hukum dia wajib gunnah, wajib dibaca dengan dengung. Kadar dengungnya tak kurang daripada 2, tak lebih daripada 3. Annallaha, apa hukum nallaha? Idgham syamsi, mana idgham masukkan, syamsi kita syam, hilangkan alif lam yang pertama tu, yang kita baca lam yang kedua tu. Annallaha, Allah tu lafzul jalalah, baca 2 harakat. Ala, ain di tengah-tengah aku,
ala, lam nipis, lam lembut, lam lencong. Kulli syai'in, syai' itu pun harfulin. Ya tu mati sebelum berada di atas, ya, ataupun waw mati sebelum berada di atas. Syai' mau au kulli syai'in qa tu tanwin bertemu dengan qaf, kemudian ikhfa hakiki. Ikhfa. Dia sifat ikhfa sama-sama. Hukum ikhfa baca dengung. Sama dia tak boleh baca, kita baca inqa in. Dia nak masuk, nak sebut masuk qaf dia. Tak baca in syai'in qa syai'in qa. Qaf duduk tebal, angkat pangkal lidah. Qadi, dah ujung lidah belakang di atas. Qadir. Ra baca nipis. Jadi ra, hukum ra ni, ra ni sifat dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia boleh tebal, kadang-kadang dia baca nipis. Macam ni, walaupun ra tu sifat dia tebal, tapi kadang dia boleh bertukar. Dia boleh tukar jadi nipis bila huruf masih bawah. Macam Ustaz kata, Ustaz Kedah kata poka kan, poka tu dia berubah-ubah color kan. Tak faham? Tak faham. Disebut poka, berubah-ubah. Jadi qadir, marid disukun. Berapa harakat aja? Marid sukun berapa harakat? 6, 4 ataupun 2 harakat. Utamakan bacaan 6. Alam ta'lam anna Allah lahu. Kita sebut semua tadi dah tu. Allah tu 2 harakat. Lahu itu maksilah qasirah. Ha dhamir. Ha simpul bertemu dengan waw mat. Jadi nama dia maksilah qasirah. Kadang-kadang ha tu bertemu dengan ya. Kadang-kadang ha tu dengan alif. Tak kisahlah alif, waw atau ya, asalkan ha tu ha simpul, maka dia bertemu dengan salah satu huruf mat tu, maka jadilah maksilah qasirah. Baca 2 harakat. Mul. Ini hukum dia izhar mutlak. Mul, dia baca mul. Izhar kena baca jelas. Mul ka ku kussama. Kussa ni hukum dia idgham syamsi. Syamsi. Sama wa nipis, wa lembut, wa tajwa, sama wa ti wal. Ti hamas ujung lidah belakang ya, ti wal ni hukum dia izhar qamari, izhar bulan. Anak alif lam tu kita nampak bulan lah, ada malam, ada bulan kita nampak. Yang ada alif lam kita nampak dan kita baca wal. Yang tadi kusa alif lam tu kita tak nampak, yang kita nampak sin tu baca kusau. Kussama ni wal ard. Arni, ya, dia baca arum. Maka ra tu dibaca dengan tebal. Dot ni kena pergi bunyi. Wal ard. Tak je wal ar. Yang hilangkan dot. Wal ard. Kalau tidak dia larilah makna dia. Ya. Mana ar bukan ar. Wa ma lakum. Jumpa wa nipis, ma nipis. Ma asli lakum kaf hamas. Kum mi. Idgham bismillah. Midu. Nun mati dan ifa. Sifat ifat sama-sama. Buku ifat baca dengung. Dal nipis du.
Makhraj dal ni hujung lidah belakang gigi atas. Du bukan du min dunillahi. Nilah ni hukum lam. Sebelum lam baris di bawah, maka lam tu wajib baca nipis. Nillah. Tak baca nillah, nillahi. Itu idgham syamsi lah tu. Miwa nun mati waw idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu waw ataupun tanwin baris dua, di atas di bawah, depan bertemu waw. Idgham ma'al gunnah ada 4, ya, waw, min, nun. Salah satunya dia bertemu tu maka jadi idgham ma'al gunnah. Jadi sifat idgham masukkan, hukum idgham baca dengung. Miwa, tak baca min wa miwaliwa. Kali kita jumpa tanwin pula bertemu waw. Yang tadi tanwin nun mati bertemu dengan waw. Wala nasri sad penuhkan angin dalam mulut, keluarkan di tepi bibir. Nasri mai sukun, ra baca nipis. Jangan kita nipiskan sad tu. Nasri, tak mau. Sad tu baca tebal. Nasri. Mari sukun. Am turidu. Am tu hukumnya iza syafawi. Turi ma'asli. Du dan nipis, ujung lidah belakang gigi atas. Anta nun mati dengan ta, ifa hakiki, sifat ifa sama-sama, hukum ifa baca dengung. Antas alu rasu, lu tu ma'asli, rasu pun ma'asli. Lakum ka, kum ka tu za syafawi, tak putus suara. Lakum kama su'ila Musa. Mu cuma asli ya. Sa pun mat asli. Kadarnya 2 harakat, jangan lebih dari 3. Yang kurang kadar 2. Min qabl, jangan min qab. Salah, min qabl. Le min qabl. Jangan min qab, jangan matikan ba. Lam tu kena bunyi sikit, baca arum. Min qabl, bagi bunyi sikit. Min qabl, lam lu. Wa man ya, waw baca nipis, waw baca lembut. Maya tu hukum idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah, dengung, masukkan. Ya ta hamas ba bibir. Ya tabaddalil lil, hukum dia izhar qamari. Izhar qamari. Kuf, kaf hamas, ku, fa muncungkan bibir atas, angin bawah. Kuf bukan kuf. Rabil, ra getar, ra tebal, ra insyirah, lencongan. Wil izhar qamari. Iman, apa makna, apa hukum iman? Apa dia? Mat apa? Mat badal. Sebelum mat dia tu ada hamzah tu. Mat badal sama juga yang tadi kan. Ayatin imani faqad, fa muncungkan bibir atas, angin bawah. Fa qad, qaf huruf tebal, terangkat pakai lidah. Qad, qalqalah sughra, lantunan. Qad dhalla, buat tepi lidah. Ni dia kena cepat ubah.
Dad tapi lidah tak digerah bawah. Qad dhalla. Qad tak baca qad. Ada qalqalah dulu. Qad dhalla. Dhalla sawa'a. Mak wajib. Tu yang mak wajib. Ada huruf mat, waw. Ada huruf mat alif. Ada awan nano. Ada era fazira sekali. Awi dia bercinta dengan era, bawah awan nano. Mak wajib. Assa. Idgham syamsi. Idgham masukkan, syam hilangkan, syamsi matahari kan alif lam tu. Sawi. Ba nipis, ba lembut, ba huruf bibir. Sawi. Bukan sabi, tak mau. Sawi. Nipis dan lembut. Bukan sabi. Sawiul. Lam tu masukkan kali. Kun ma'arif disukun. Ada soalan nak tanya bagi itu? Kau ada soalan? Ada yang tak jelas? Mana? Dia bukan bila guna tu. Tu izah qamari. Kufra bil. Izah qamari. Mana alif lam tu kita baca dengan jelas. Izharkan dia. Cuma izhar tu kita baca dengung mana tak ada cakap bil kufr. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita baca sama. Kalau ada kita tanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kita berhenti 2 harakat lah sebab mak jaiz kan. Kita berhenti baca 2 harakat. Kita nak sambung. Bila nak sambung baca 5. Minha. Kita sambung. Bila berhenti minha. Au nunsiha na'ti bi khairim minha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Tidaklah kami batalkan atau kami hentikan, pasti kami gantikan dengan apa yang lebih baik atau apa yang setanding dengannya. Biarlah kamu mengetahui bahawa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Ayat kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang kekuasaannya. Allah berkuasa atas segala-galanya. Ma nansakh min ayatin. Tidaklah, mana tidak ni menafikan. Ya, tidaklah apa yang kami nansakh diberi mansukh, menghapuskan, menghapuskan. Kita kata ditukarkan, digantikan. Yang ni dia kata apa? Mansuhkan. Mansuhkan tu maknanya gantilah, digantikan. Tidaklah apa yang kami mansuhkan, kami gantikan min ayatin, daripada satu ayat Al-Quran itu. Itu kuasa Allah. Allah bersukalah kalam dia. Dia nak tukar, dia punya pasal lah. Kitab Taurat macam ni, kitab Zabur ni, semua kitab ilahi, semua kitab sama. Tapi bila datang Al-Quran memansuhkan ayat-ayat ni. Kalau zaman Nabi Musa, kalau kita kata nak bertaubat kena bunuh diri, kena bunuh diri. Tapi mai kita Al-Quran ni, dia tak jadi bunuh diri pula. Aku nak bertaubat macam umat Nabi Musa lah, aku nak bunuh diri, itu dosa besar tu. Yang dia buat kerja macam tu. Sebab benda tu dah dibatalkan dah dimansuhkan. Jangan dia buat macam tu lagi. Aku dah menyesal lah, aku nak bertaubat, aku bunuh diri lah. Dia tak mengaji. Ya? Jadi kita main umat Muhammad, Quran cara lain pula nak bertaubat. Iaitu dengan kita menyesal dan tak nak buat lagi. Kemudian meneruskan amal-amal soleh. Itu mudah je umat kita ni. Maknanya umat ni dia tak sama macam dulu. Dulu lain. Sekarang menyesal, aku menyesal sungguh lah, menyesal. Lepas tu dia bertaubat, taubat nasuha, tak nak buat dah. Taubat lahum, taubat lakum, tak buat dah. Lepas tu
dia terus buat kebaikan. Dia terus buat kebaikan. Macam seorang perempuan, dia ni kizina. Ya. Lepas tu dia bertaubat, dia menyesal. Dia tak nak buat dah. Nyesal suruh. Sambil dia berjalan tu, dia tengok ada seekor anjing sedang dahaga. Tu jelir lidah dia. Maka dia ambil kasut dia, sepatu dia, dia masukkan dengan tali, dia masuk dalam perigi, dia angkat air. Dia bagi anjing tu minum. Maknanya dia bertaubat, dia menyesal, dia bertaubat dan dia buat kebaikan. Allah terima. Macam kita lah. Dulu kita jahil kan. Sekarang kita dah bertaubat dah. Aku taubat dah, aku dah pencet, aku taubat dah. Tapi tak buat kebaikan ke, bayar Allah juga. Lepas dia bertaubat tu, dia kena buat kebaikan. Tak boleh kata aku taubat lah. Tapi dia macam tu juga, tak diterima taubat tu. Dah bertaubat, kena teruskan dengan kebaikan macam perempuan tadi tu. Jadi Allah boleh ganti, ya, dengan kebaikan yang lebih baik, au mislaha, ataupun yang seumpama dengannya. Kuasa Allah lah, hak dia kan, ayat dia, kalam dia. Dia ganti yang lebih baik ataupun yang sama, takkan kurang daripada yang asal. Kalau kurang daripada asal, tak baik lah. Tak boleh lah. Alam ta'lam, Allah tanya, alam tidakkah engkau mengetahui, tidakkah kamu semua, ya, ta'lam mengetahui? Apa tak tahu ke? Apa tak reti ke, kata Allah? Bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu dia berkuasa. Dia punya pasal lah. Saya cakap, aku punya pasal lah, kata Allah punya. Aku yang berkuasa, hampa bukan ada kuasa. Ikut je lah, kan? Jangan ada banyak songeh pula. Banyak songeh. Banyak pula alasan dolak dalihnya, kan? Jadi Allah kata, hampa tak tahu ke aku yang lebih berkuasa daripada kamu? Habis apa nak pertikaikan apa? Bila aku ubah sesuatu, jangan kita pertikaikan apa yang Allah telah tetapkan. Ini tak baguslah cara buat macam ni. Apa dia tak bagus ke? Allah tahu kita, Allah cipta kita, maka Allah hantarkan Al-Quran sebagai katalognya. Kita beli TV Sony, kita beli TV Toshiba. Kat depan Sony, kat belakang Toshiba kat dapur. Tiba-tiba kita buka ikut katalog, yang Sony tukar, pergi kat dapur, tukar ke depan. Katalog tak sama. Yang Sony pakai Toshiba, yang Toshiba pakai Sony, berpandukan katalog tu. Hancurlah TV tu, tak dipakai lah. Sama juga Allah cipta kita. Allah tahu kita, ada katalog dia. TV tu dia cipta TV Sony, dia hantar katalog Sony. Ikut Sony ni, jangan ikut orang lain. Ikut yang lain, hancur, habis, punah, buang terus. Abang. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagi kamu seorang pelindung dan penolong selain Allah? Allah tanya lagi, apa degil sangat nak kerah kepala kan. Memang kau ayunnya orang ni. Allah tanya, alam ke, apa tak tahu ke? Tidakkah kau tahu, tidakkah kau mengetahui? Ta'lam mengetahui annallaha, dia nak takkidkan lagi bahawa Allah Subhanahu taala itu lahu, baginya. Allah itu bagi dia mulk, raja as-samawat. Kalau sama satu langit, kalau samawat langit-langit, maknanya tujuh petala langit tu, tujuh lapis langit, semua Allah mengetahui. Allah mengetahui. Bukan Allah tahu hanya langit ke-6, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Langit satu. Langit ke-7 ayapin. Sebab dia kata kau di langit, dia pun tak boleh naik atas. Naik atas, mati dia. Jadi dia kata dia kuasa dekat langit dunia ni. Adalah Allah kata aku yang berkuasa.
Hampa tak tahu kan kata Allah, alam ta'lam anna Allah lahu, baginya, bagi Allah itu mulk raja. Mana Allah yang mentadbir, Allah yang memerintah as-samawat, langit-langit, wal ard, dan di bumi. Di langit-langit pun Allah berkuasa, di bumi pun Allah berkuasa. Jangan ada siapa nak mengaku kata dia pandai, dia berkuasa di bumi ataupun di langit. Wa ma lakum min dunillah, wa maksudnya dan, ma menafikan, ma tidaklah lakum bagi kamu itu min dunillah, min du selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mi waliyin sebagai wali. Kita ni wali ni, laki-laki wali. Apa makna wali? Kita ada anak, apa makna wali? Pelindung pada anak kita. Jangan bapak pula yang jadi apa? Panggil apa? Arwah makan anak. Bapak pula jadi hantu raya. Bapak jadi setan. Lepas tu bapak tu adalah wali. Bapak tu adalah pelindung bagi anak-anak dia. Bukan dia merosakkan anak-anak dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berkuasa, dia adalah wali, pelindung kita. Kenapa Allah kata macam tu? Sebab ada orang-orang yang tak percaya. Ada yang percaya yang tangan 10 tu, depan ada tangan, kiri ada tangan, yang perut boroi, pusat terbersih yang badan kepala orang, kepala orang tapi badan kuda pun ada. Lalu nak pergi wangi lama ada, kepala lain, badan lain. Ada yang jenis misai tu, dia congok kat tiang, kat tengah rumah kan, kening pun tak ada tapi misai banyak. Ada juga. Ada yang tak ada misai, ada janggut je pun ada juga. Ada yang tak ada langsung, botak semua, pakai kuning je, kepala botak, kening tak ada, apa pun tak ada. Tutup sami je kan. Tu untuk sami. Ada orang percaya, orang kita pun percaya. Saya terperanjat masa saya jadi imam Masjid Kajang dulu. Ada seorang ni, dia toki sate lah, tak tahu cerita lah, toki sate. Dia panggil Tok Sami tu, bawa pakai kuning, bawa bulu, ujung loceng, ting 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 ting. Ada. Tu orang Melayu kita tu. Dia kata konon-kononnya dia boleh tolong bagi ramaikan orang. Allah kata tidak ada siapa pun mi wali wala nasir, dan boleh menolong kita. Siapa pun boleh tolong, hanya Allah Subhanahu taala. Tapi ada orang percaya Tok Sami boleh tolong dia, Tok Bekong boleh tolong dia, yang tangan banyak boleh tolong dia. Ada kita pula orang sini pergi percaya pula kat pokok, mambang tanah, mambang air, mambang segala mambang. Pun ada juga nak tumpang lalu, percaya kat dia pula. Tak boleh tu, tak boleh. Wala nasir, mana tidak ada siapa yang boleh menolong, hanya Allah yang berkuasa di langit-langit dan berkuasa di bumi. Sambung. Atau kamu hendak meminta kepada Rasulullah Muhammad seperti adalah Musa pernah meminta Bani Israel dahulu. Siapa yang melakukan keimanan pada kekafiran, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ataupun Allah kata hampa ni memang perangai macam tu ke? Yang ni kamu cuba nak minta kepada Rasul kamu. Rasul pun dia manusia macam kita juga, dia cuma menunjuk jalan. Seperti mana kamu kaum-kaum Nabi Musa minta pada Musa, wahai Musa, mintalah itu, minta ini. Mula minta apa? Minta makanan. Dan minta makanan, minta kacang pul pula. Dan minta kacang, minta pula timun. Dan bagi timun, tak pula melampau-lampau. Nak minta tengok Allah. Itu Allah dah tunjuk dah. Nak tengok aku, tengok bukit tu. Bila pandang bukit terus pang, pecah bukit tu. Jatuh Nabi Musa, pingsan terus. Nak tengok Allah sangat. Tengok. Jadi
Kamu nak jadi macam umat Nabi Musa ke? Tak percaya kat aku. Aku kata Al-Quran ni macam ni, macam ni, macam ni, aku berkuasa macam ni, macam ni. Hangpa masih tak percaya juga ke? Nak minta macam mana? Minta macam mana umat Nabi Musa? Kamu nak minta kat Rasul kamu, Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang tadabbur, siapa yang menukarkan kufran bil iman, kufur itu dengan iman, dia percaya, dia tukar pada kufur. Banyak kita kan, dia percaya tapi dia tukar pada kufur. Bukan tak percaya, semayang tunggu terbalik, tapi waktu yang sama dia percaya tak percaya, panggil tu sami mai, tonteng. Dia tak percaya, kadang pergi minta kat tu bomo, pergi minta kat pokok, pergi minta kat bongsu. Siapa yang tukar macam tu, faqad adal, maka demi sesungguhnya Allah kata faqad, maka qad, demi sesungguhnya, dhalla, dia telah sesat, sawa as-sabil, daripada jalan yang sebenarnya. Sawa ni mana? Jalan yang sebenarnya. Jadi jangan kita sesat daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau tidak, kita jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah tetamu akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallu ala nuril ladzi araja as-samaa ya fawza man صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.